Cameraman, rakam apa tu? Lurus kepala kotak. Selamat datang ke Cendawan Petak. Okay guys, Assalamualaikum guys. Okay, hari ni kita akan interview staff-staff dekat Kogi ni. Ceritalah macam mana pengalaman diorang berpuasa. Kita akan tanyalah banyak benda. So, stay tune je guys. Okay guys, sekarang kita ada dalam Kogi. So, kita akan tanya staff-staff dalam ni pasal pengalaman puasa diorang. Okay, jom. Okay Kak, saya nak tanya Kak. Akak rasa kan, apa cabaran paling susah dalam puasa ni? Yang akak pernah lalui lah. Cabaran susah ketika puasa, maksudnya daripada dulu. Kalau saya pengalaman masa kecil kot, puasa zaman kanak-kanak kan, bila kita puasa tapi kita kena pergi jalan-jalan, pergi beli barang, kita kena keluar. So kat situ macam nampak orang jual-jual makanan. Itu cabaran dia. Lepas tu saya nak tanya Kak, apa benda yang Kak paling rindu lah dekat bulan Ramadan? Kalau bulan Ramadan, masa dengan arwah ayah kot. Sebab bapak saya dulu dia suka makan tahu sumbat yang mak saya buat kan. So dia special kat situ lah. Setiap bulan Ramadan mesti ada. Okay, kita sambung dekat orang lain pula lah. Kita nak interview satu orang ni. Staff ni memang betul-betul beriman lah. Betul-betul macam ustaz punya style. Nampak tu. Masya Allah, bagusnya. Dia macam sengaja je lambatkan. Okey, dah habis. Assalamualaikum Ustaz. Boleh? Saya nak interview Ustaz. Saya nak tanya, Ustaz kan nampaklah macam berilmiah kan. Tapi mesti Ustaz ada something time waktu kecil, momen time kecil lah. Pernah tak Ustaz ponteng puasa? Ini aib betul ni. Apa soalan ni? Boleh je. Masa Ustaz kecil-kecil dulu lah. Yang paling Ustaz ingat sekali lah, Ustaz tengah ambil uduk. Lepas tu tengah ambil uduk tu Ustaz gumur. Tertelan pula lah air ni. Tertelan tapi time tu haus. Dia macam lega lah sikit. Gitu. So lepas tu ibadah pun senang. Lepas tu saya nak tanya lagi. Juadah berbuka apa yang kena ada setiap hari waktu bulan Ramadan? Okay, juadah yang paling Ustaz favourite dan paling Ustaz beli setiap kali pergi bazar je memang. Nampak lah macam tu. Kari pak memang favourite Ustaz. Memang wajib lah dekat atas meja nak berbuka tu, memang dah ada lah kat situ. Itu saja interview kita. Kita sambung ke next staff.